Burung ni pembawa rezeki lah. Oh, okay. Burung ni. Prosperity lah. Lepas tu yang ni ialah naga ayak. Okay. Ayak 'Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke segmen Feed at 25,000 Feet di JJT Podcast. Saya Juliana, hos anda pada hari ini. Topik penerbangan kita kali ini ialah peptide dan weight loss, topik yang sedang terbang tinggi dalam dunia fitness, kesihatan dan media sosial. Adakah peptide benar-benar membantu penurunan berat badan atau sekadar mengalami sedikit turbulence hypes di internet? Apakah fakta, mitos dan risiko yang perlu kita tahu sebelum menaiki penerbangan ini? Jadi, pasangkan tali keledar anda, tegakkan kerusi dan bersedia untuk berlepas kerana perbincangan hari ini pasti menarik bersama tetamu undangan kita pada hari ini. Call me banana ataupun pisang. Awak ni kerap tu pun sapong. Pisang kat sini sampai juga dekat hidung kita ni. Oh, sini. Salah. Sini. Sawadikap. Tu kan hidung. Okay, apa Dia maksud? sekarang nak tinggal mana? Sini ke sini? Boleh tengok mana-mana. 1, 2, 3, 4. Mana-mana pun boleh. Nampak sini ya. Sini. Okay, Okay. faham. Sawadikap apa tadi? Wadi kharap kum. Wadi khap ni dia tapi dia Lain punya lah kan. Tapi Dia sini je. sebab jujur kan stop pisang. Sawadikap krom. Sawadi Apa maksudnya? Pom tu maksudnya saya. Sawadi Oh, okay. Saudi Cup pom. Macam ataupun dia singkatan dia Saudi Cup atau ni macam mana dia mesti ada kha ataupun cup. Kha tu untuk perempuan. Lelaki. Sawadikap. Cup tu untuk lelaki. Okay. Kha tu untuk perempuan. Okay. Ada satu lagi dia ada lembut lagi. Iaitu ja. Sawadija dia cakap. Sawadikap. Dia cakap seja lembut. Okay. Pisang ni orang Thailand kan? Bukan, pisang bukan orang Thailand, tapi pisang dibesarkan di sana. Kenalkan dulu pisang, nama betul pisang lah. Memang orang kenal pun pisang. Okey, pisang dah dibesarkan, bukannya pisang dibesarkan sepanjang masa dekat di Thailand, bukan. Pisang ada masanya pisang duduk di Malaysia dan ada masa pisang duduk di Thailand. Pisang daripada umur 20 lebih tu on off di Thailand. Bila dibesarkan di Thailand disebabkan carca merba dunia, pancaroba drama Sinetron. boleh. Bini lama dulu. Jadi pisang bawa diri pergi ke Thailand. Bila bawa diri ke Thailand tu macam-macam lah pisang jumpa. Sampai Aidit pun telefon pisang nak buat podcast sebab nak tengok cerita dulu. Oh, Aidit yang kau pisang? Abang Sam lah. Aidit ni? Aidit dengan Abang Sam lah. Aidit Marcelo. Aidit Marcelo. I did it my way. Kalau korang nak tengok nanti boleh tengok I did my way. Apa? Yes, I did it my way. Okay. Dia adalah di cerita dulu. Panjang cerita tu. Kalau pernah tengok kat I Did It My Way punya ni lah podcast dia. Dia cerita dia pisang Swiss paling simple lah. Dulu pisang duduk dekat Thailand ni kira bawa diri lah. Kononnya bawa diri lah. Bawa diri sebab pisang ialah bercerai, ada masalah kewangan. Lepas tu pisang bila dia duduk di sana, pisang tak tahu dah nak buat macam mana. Pisang kerja, tak ingat dunia, tak ingat Tuhan. Kira titik terendah lah mesti tu. Boleh kata lagu tu bukan titik rendah. Menerak. Merah guling-guling kan? Sampai kata nak makan duit ni tak ada. Faham. Sampai pisang kata, aku ni berdoa tak ada duit pun. Faham tak? Maksudnya kadang-kadang bila biasalah kalau kita tak ada duit barulah kita berdoa betul. Bila kita berdoa, selagi kita berdoa, selagi tu kita tak ada duit. Maksudnya? Okey. Diuji. Diuji ya. Kita dah tak ada duit. Kita terang, ya Allah bangun ni macam mana ni aku ni kan. Lepas tu bila kita doa tak dapat, apa yang kita buat? Balas dendam lah. Betul? Bila kita buat balas dendam, memberontak lah. Yes, memberontak. Lepas tu apa yang pisang buat? Aku kena cuba dengan Tuhan yang lain lah pada waktu tu. Ingatlah. Ada fikiran terfikir macam tu. Fikir macam tu. Sekejap. Macam mana berfikir macam tu? Maksudnya dia jadi macam tak percaya dengan Tuhan kita? Yes. Sebab dia tak membantu? Yes. Sebab rasa waktu tu dah macam aku ni dah
dah tak ada harapan lah. Faham dah? Memang tak ada dah. Aku dah ini masalah bercerai. Masalah duit, masalah Pisang ada satu set up satu bisnes lah untuk buat renovation dengan buat kerja kabinet, nama dia Cube Builder. Masih ada? Masih ada sekarang tapi dah makin slow lah. Bila Pisang set up benda tu dah jadi kelang kabut dekat luar sana, Pisang tak tahu dia nak buat macam mana, Pisang lari dekat Thailand, lagi masalah sebenarnya. Tapi konon dia nak ubah diri, kaya ke sana, kaya ke tempat orang kan. Bila kita buat macam tu, dah tak tahu dah Pisang kerja, yang tu tak kenal kerja macam ni, tak kenal, tak ada duit apa semua. Berdoa pun berdoa, lagi berdoa lagi lah kita diuji sampai tak ada apa langsung, sampai menerap apa semua. Saya kata, mungkin aku kena tukar Tuhan lain. Sampai Pisang pecah fikir tu. Pelik kan? Berat dah. Berat kan? Berat dah. Sampai Pisang kata, takkan, tak apalah aku buat macam ni, try tengok. Pisang pi dekat 1 watt. Pisang pi dekat 1 watt, Pisang kata kat dia, dia 1 watt tu biasalah kita tanya dia. Watt lah. Bukan angka watt. Dia watt macam biasalah. Oh, yeah. Banyak watt tu, itulah bukannya watt. Watt tu maksud dia kuil. Dalam kuil tu ada banyak lah jenama. Watt nu lah, watt ni lah, macam-macam jenama. Pisang tanya Sami dia, kalau aku nak kaya macam mana aku nak buat? Dia kata, okey, kalau nak kaya aku kena buat baik macam ni. Dia pun katalah buat baik macam ni. Ada satu cara lagi. Buat tattoo. Buat tattoo? Untuk kaya? Untuk kaya. Okay. Yes, dalam depa punya Thailand, dia kata kalau hang nak kaya, hang kena buat tattoo. So kita pun percaya, kita buat. Okay, masa tu memang kepercayaan dekat Tuhan kita dah hilang. Tak ada. Hilang. Bila buat kenal satu, lepas tu jumpa kawan ni, bila dah buat satu tattoo, dia akan berdirect dengan tattoo tu. Kenapa? Sebab dia ada, setiap tattoo ada maksud. Yes, ada maksud. Okay. Setiap tattoo dia ada maksud dia. Yang dia ada cicak ni, dia ada pembawa ni, dia ada kauyot. Dia ada kauyot, ada hartel, lepas tu dia ada lagi. So kita percaya dengan tattoo tu yang boleh membawakan rezeki. Faham tak? Tapi betul jadi ke? Tak lah, cerita dia. Tak jadilah. Sampailah penuh satu badan. Bila dia bukannya satu badan sangat, dia sekarang ni penuh satu badan lah. Kalau hampa tengok sekarang ni, hampa tengok ni, hampa tengok sini. Ni. Ini baru depan. Yang ni apa maksud dia? Ini, ni sebenarnya kata-kata. Yang tu tulisan kan? Tulisan Thailand ke Sanskrit ke apa? Dia tulisan lah Sanskrit. Dia ini, lepas tu, ini ialah pembawa macam apa? Kita panggil dia potong apa, tak lupa dah nama dia. Burung ni pembawa rezeki lah. Oh, okay. Burung ni. Prosperity lah. Lepas tu yang ni ialah naga ayak. Okay. Kita panggil dia Payanak. Lepas tu ni ada tulisan-tulisan ni, tulisan-tulisan maki dia. Pisang kenal sendiri yang tulisan ni maki. Ni adalah tulisan maki. Tulisan maki. Itu ada cerita dia lah. Okay. Lepas tu ini grup Pisang punya. Dia ada, bila Pisang kerja dekat sana, dia ada satu grup dia. Ini grup dia. Nampak ke ini? Itu sikit. Sikit. Ada macam bagi rambut palsu. Dia cerita kat hampa. Okay, dah. Tapi dia nampak macam evil. Ya? Dia nampak macam evil. Yes lah. Dia tu yang tu untuk grup Pisang. Tu tak masuk kat belakang lagi. Kalau hampa tengok banyak betul pisang. Boleh? belakang. Nampak je lah. Uish, banyak ya. So pisang buat ni berperingkat lah. Berperingkat. Dia ada one way crew kita panggil. One way crew tu hari sembah guru. Setiap tahun hampa kena jumpa guru hampa. Hari sembah guru. Oh, dia panas kau ikon kuat. Maria, cepatlah. Maria. Okay, cerita dia kata. Cerita dia sampailah Pisang tak percaya siapa Tuhan Pisang. Sebab Pisang dah merayu dekat dia. Bila Pisang merayu dekat dia, aku kata aku dah tolong, aku dah merayu dah, aku dah keluar air mata ni. Ya Allah, kenapa tak bantu aku? Soalan, waktu tu ada tak macam minta nasihat mak ayah ke? Oh, kalau mak kita sekarang ni, kalau kita sembang dengan mak, kita pun marah mak waktu tu. Waktu tu dah. Jenis rebel, memberontak lah ni. Waktu tu, kalau siapa tegak pun tak boleh.
Lepas tu ni cerita dia, Pisang dapat satu job yang dibawa pergi ke Thailand jadi bonzer. Okay. Ada kawan-kawan tolong. Masa tu sikit je tatu. Sikit je belakang ni dulu kot. Sikit je tatu. Lepas tu kawan tu pun ada tatu juga. Okay. Kawan tu yang duduk dalam bonzer. Duduk kehidupan bonzer. Pegang pistol, pegang semua. Jadi kita ni rasa hebat lah. Muda. Darah muda, rasa Muda. hebat. Badan ketul-ketul. Ada tattoo. Ada tatu. Lepas tu ada pengaruh besar. Ada kawan-kawan yang ada pengaruh besar dalam kumpulan tu. Jaga kona-kona kebal. Hang nak masuk dalam grup aku lah. Lama-lama buat tatu ni. Baru orang tahu hang ni grup aku ni. Faham? Jadi buatlah. Tanda lah, Buat mak. tanda. Bila buat tanda, duduk dalam grup tu kita rasa hebat. Kalau hang nak jadi orang Thailand, sebenarnya Pisang bagi tahu lah Cop orang Thailand paling tak suka orang Malaysia tau sebenarnya. Sebab Dia suka pada orang teris saja. Pengguna macam orang beli barang dia suka. Kalau orang-orang biasa ni tak suka. Pisang bagi contoh. Minta maaf lah. Ini daripada segi pengalaman Pisang, bukan Pisang cakap, tapi ini pengalaman Pisang. fakta lah. Fakta. Orang sana dia tak suka orang yang berkulit. Aku belajar dalam direct. Tahu. Tak maksudnya. Kulit tu lah. Okay. Dia tanya lagi, dia bela lagi. Bila orang tak suka, sebab kaum tu kalau masuk di dalam kelab, dia suka buat mabuk, cari perempuan. Ini cerita fakta dan bukannya rekaan. Lagi takut dia orang tengok pula Dia tak ada isu-isu perkauman di tak ada sini. isu, tak ada. Cuma dia ini sebagai pengalaman Pisang sebagai bozer yang duduk dekat sana, dekat Bangkok sana. Jadi bila ada kaum ni, bukan kaum lah, kita cerita orang yang nilai. Bila masuk mesti ada masalah. Faham? Masuk bukan semua, tapi sesetengah saja. Masuk tak bayar, masuk lari, masuk order buat balik perempuan, kacau perempuan, bising, mabuk, tak boleh kontrol. Kita Pisang aja sebagai bonzer yang buat tarik orang ni satu gitu Arab. Tahu. Tu Arab memang perangai pelik lah. Balik Arab, carkuan. Balik main sini, dua sini. Buka tudung. Jadi ni cerita betul lah. Mungkin kalau hampa pun kalau kerja dekat sana, mungkin hampa tahu. Dia duduk Dubai 5 tahun. Yes. Saya tahu. Faham kan panggil mereka. Mereka teruk. Kata dia tak mabuk kat sini. Dia sini mabuk. Kadang-kadang dia kata, I don't drink. Order coke. Tapi mulut dengan perempuan. Dah sungguh. Mereka ni perangai dia pelik tau. Mereka ni kadang-kadang, okay, saya tak minum. Saya memang tak minum. Order coke. Kalau kita sebagai bonzer, kan, kita nak suruh dia beli ayak yang mahal. Sebab kita ada komisen daripada situ. Perempuan ada komisen daripada situ. So kita hantar perempuan, suruh dia order untuk perempuan. Kalau dia tak minum coke pun kita suruh dia order. Yelah, akan ambil Jack Daniel ke apa kan, liquor ke. So dia duduk, barulah dia boleh ambil perempuan. Dia tak mau, dia kedekut. Kedekut Tok Arab ni kedekut. Okay. Tok Arab ni sangat-sangat kedekut. Lepas tu bila dia buat keluar duit, kan, dia mesti nak sesuatu. Of course. So Sebab kita kedekut kena layan. kan. Nak keluar duit tu mestilah dapat something. So kalau dia dah bawa kok, bila dia dah bawa kok, ayaknya tu lah apa semua. Jadi perempuan nak main duduk kan dia tak lah. Faham tak? Faham. So bila dia dah memberontak dekat situ, jadi siapa dia nak bawa keluar dia? Kami ya. Bonser lah. Dia duduk lama kat situ. Tapi dia nak perempuan. Tapi perempuan tak boleh nak ambil lah kat dia sebab tak ada apa. Takkan nak minum kok. Commission baru RM2. Betul tak? Jadi Ni kisah benar tau. Ni bukan kita nak menggalakkan. ini cerita betul. Ni cerita betul. Cerita betul lah. Kalau yang berlaku kebanyakan tu Arab yang masuk dekat dalam bar, susah nak bawa keluar. Tambah kalau dia mau masuk dengan kawan-kawan dia lagi teruk. Tahu perangai dia orang ni. Tak boleh handle. Ada perangai macam baran tepi ego. Kalau minum lagi teruk daripada orang. Faham? Dia lagi teruk. Faham? Susah nak handle. Kalau mabuk ni orang kata mabuk sekupang, minum sekupang, mabuk RM1.
Tahu tak Sekupang tu apa? Dia minum sikit tapi dia mabuk tu dia. Tahu. Yang kami ni bawa balik tinggal terkadang sepak terkadang ni Tok Arak banyak. Banyak kali Tok Arak. Tapi kan waktu tu Tapi dia sebenarnya Tok Arak dia ada banyak. Tak semestinya Islam. Jangan tahu. Betul-betul different country. Macam Egyptian pun, Egypt dia 50-50. 50 Kristian, 50 Islam. Satu lagi kami pun panggil semua ni, kita kalau tengok di Hidung Tinggi cakap lebih kurang tu kita cam Tok Arab ya. Memang Tok Arab kadang-kadang dia main daripada yang kebanyakan depa ni sebenarnya main daripada Israel. Israel lah. Israel banyak sangat kalau pergi dekat Bangkok. Memang sangat-sangat banyak. Tapi kami cok Tok Arab juga. Sebab fakta muka dia kan, dengan fizikal cakap kan. dia. Sebenarnya orang Israel pun kadang-kadang cakap Arab juga tau. Ada setengah yang cakap Arab. Tapi tak banyak lah. Tapi kita pun cam semua tu Arab. Mereka ni panggil pelik. Sangat-sangat pelik. Tapi nak tanya pisang jadi bonser hadap orang mas tu lah kan. Sebab baru kan. So boleh ke enjoy? Enjoy. Pisang bukannya macam ni. First pisang kerja taklah lama mana macam dengan hampa tengok tu. Dia macam kerja gitu-gitu je. Jaga duduk kat luar lah. Lepas tu lama-lama pisang ni orang macam mana, dia macam orang percaya. Sebenarnya sebelum tu dia ada kes lagi. Sebelum tu orang yang boza yang dipercayai itu ditangkap. Sebab dia ambil duit. Dia kerja dia ambil duit. Dia banyak bar. Kokain ni dia ada banyak bar. Banyak bar. Jadi pisang ni yang brother ni dia ambil duit bawa balik. Kadang bila dia ambil duit dia laris 5,000. Dia buat kerja seorang lah. Yes. Ambil 5,000, 3,000. Lepas tu dia kena tangkap. Tangkap, masuk lokap. Okay. Tu adik dia tu. Adik dia sendiri. Adik ipak. Tapi lepas tu dia ambil dia macam dia percaya pisang lepas tu. Lepas tu pisang dia kena pisang. Lama-lama dia kena pisang, dia test dulu pisang. Dan buat kerja pisang ambil tu bagi. Dia meletak duit banyak. Kalau orang bagi cash kan, sebab banyaknya foreigner bagi cash kan. Banyak. Satu hari ratus-ratus ribu. Nama mata lah. Tengok duit banyak. Lepas tu ambil duit tu balik check ada. Depa ada sistem depa, bukannya depa tu pergi kira sendiri tak ada. Dekat depa dekat apa? Dalam tu pun kerani dah tulis dah, pasti Sepah nak ambil lagi. Dia Sepah dah tulis dah. Macam lah dia tuduh bodoh sangat. Kalau dia tak bodoh tak ada lah sampai 5 diskon. Betul tak? Dia ambil sampai 1 tahun lebih. Bayangkan lah dia ambil dekat 1 juta. Banyak lah. Duit kita lah. Kalau duit Thailand banyak. Apa tukar currency tu. Lepas tu tak termasuk dengan duit US lagi. Tip lagi. Kadang orang perempuan punya kan dia pun duit dalam tu kan. Tip pun dia ambil. Dia ambil juga. Duit bunga, kita panggil duit bunga kan, duit Thailand bagi bunga. Apa lelaki petang bergerak pidana. Kau nak masuk TikTok pisang, dia ada buat 3 part belajar bahasa Thailand. Cara apa nak masuk danau apa tengok pisang. Saja cara ni lah. Apa nak pirai Tak apa, yang first kali mancing. Apa nak tengok boleh tengok pisang punya. Dia macam ni. Kalau hampa nak pi danau, hampa jangan ni, hampa kata hampa pirai. Senang nak keluar. Jantan tak guna. Nak bagi tahu ni tu bocor lah rasa. Patut simpan. Okey, kita keluar balik. Lepas tu bila pisang dah sampai, dah settle semua, mereka percaya. Lepas tu bila dah settle semua, percaya semua, pisang pun buat kerja dengan betul. Pisang ni bendui lah sikit. Ni bukannya bendui, pisang tak mau cari masalah. Faham? Lurus lah. Sebab gaji pun dah banyak lah. Pisang nak dapat apa pun pisang dapat. Waktu tu buat apa nak lebih-lebih. Pisang nak duit, pisang dapat. Duit tak guna apa. Pisang nak apa pun pisang dapat. Sebab semua dia yang jaga. Nak apa? Nak kereta. Pisang tak ada kereta tu. Tapi pisang ada Alphard. Semua pisang dapat. Bos punya. Dia pun bagi lah. So masa tu pisang rasa kehidupan selesa lah. Enjoy, selesa. Memang betul-betul dah lupa Tuhan lah masa. Sebab tatu. Lepas tu dapat job. Berasa? Faham. Kamu percaya mana? Yalah, sebab selalunya orang cakap tatu tak boleh, sepatutnya akan dapat balasan yang buruk. Sekali dapat rezeki. Apa rasa macam mana? Faham. Lepas tu hampa nak percaya apa? Mesti hampa percaya hak tatu ni lah. Sampailah satu tahap
waktu tu dah jadi kecoh pasal politik dekat sana. Dia Tahun berapa? Boleh ingat. banyak. Tak ingat. Okay, tak apa. Lepas tu ada kes pasal politik dekat sana. Jadi bos ni dia ada sangkut paut dengan politik. Bila dia ada sangkut paut dengan politik, jadi bila kacau je politik, dia problem lah. Dia tak ada duit lah. Jadi lepas tu dengan COVID, tu tengok COVID yang first. Okay, 2019 lah. Bar semua tutup. Bodoh. Nak buat tak boleh. Faham tak? Jadi nak continue macam mana? Lepas tu bila dah tak ada duit, lepas tu bos pun dah tak ada duit, dia orang pun tak boleh nak bayar polis, nak bayar ni, dia orang ada kes dengan dengan kerajaan mai cari dia. Dia bongkar habis semua, satu bos sehari. So yang ada pisang. Sebenarnya pisang kahwin adik dia. Yang boleh kena tangkap tu, sebenarnya kita pun ada cerita-cerita di belakang dia lah. Sebenarnya pisang yang habak tu jahat je. Serius lah. Bukannya habak macam mana, sebab dia dah tanya pisang, duit ada mana? Kalau pisang kalau dia tanya pisang, duit hantar mana? Pisang dah bagi dah kat dia yang ambil. Pisang kata gutu je. Okay. Pisang tak tahu cerita tu. Yes. Maksudnya dia macam sorok dari pisang lah. Benar. Pisang kata pisang dah bagi dah. Itu pasal pun nak tanya pisang. Pisang pun takut lah. Faham satu kali. Yalah. Lepas tu bila dia kena soal balik, dia kena tangkap adik dia. Makna kata dia ada adik kahwin dengan seorang perempuan ni. Okay. Lepas tu bila dah jadi macam tu, dia kena tangkap. So pisang pun merapat lah dengan perempuan ni. Perempuan yang sama lah. Sama-sama Thailand ni. So dia ada anak seorang. Okay. Pergi sekolah pisang lah, pergi hantar. Kira jadi lelaki. Nak kata lelaki kiriman Tuhan. Tuhan. Itu kira pisang lambik. Itu pisang menikah lah dengan dia. Bila menikah dengan dia, lepas tu COVID. Apa semua COVID, apa semua jadi ada ni. Lepas tu apa dia bila COVID. Okay, waktu tu tak tahu nak buat macam mana. Dan bila jadi COVID semua dah tutup. Bila dah tutup, duit tak ada. Polis, geng-geng kerajaan ni semua, polis ni duk cari tu pisang buat dia ada kesalahan. Dia bukan setakat buat tu tau. Dekat sana dia orang ada buat, kita panggil dia human factory lah, kalau ni faham. Jo ada tengok yang pisang cakap korang jual baby. Yes. Dia sebenarnya ada sindiket tau dekat sana. Pisang cuma cerita pasal sindiket anak tu sikit lah. Pisang tak mau nak panjangkan cerita. Pisang pun takut nak cerita benda ni. Faham. Jadi apa-apa pisang tak tanah. Pisang cuma cerita bab pengalaman pisang. Kalau sekiranya ada orang nak siasat selepas ni, pisang tak mau ambil tahu. Okay nah. Dia orang sewakan 2 banglo. Bila sewakan 2 banglo, yang dia ni cari bakar. Daripada dia orang buka 10 orang perempuan ni untuk jadi pelacuran. Modal. Bukan modal. Modal lah. 10 orang berapa ringgit sangat nak dapat duit pelacuran. Waktu tu waktu COVID lagi. Benda apa nak jalan? Kalau hampa perasan dekat Thailand, kalau nak buat anak angkat ni sangat-sangat senang. Sebab mereka tak macam dengan Malaysia, kena daftar tu, tengok mahal ada berapa, hang ada pin apa. Mereka kalau hang umur 17, 18, nak mana lah. Tak ada bapak, tak ada masalah. Kan? Lah. Jadi senang nak buat angkat. Artis yang tak dapat anak punya ramai. Dia pun ambil itu lah. Yes. Bakar-bakar semua tu lah. Bukan, yang ni semua VVIP je yang ambil. Bukannya jiran kita nak ambil nak angkat ni. Betul-betul tapi adalah juga. Betul-betul buat duit lah kalau VVIP, selebriti semua. Bayangkan ada 200,000, 300,000. Duit kita lah adalah 200,000, 300,000 seorang anak. So 2 banglo tu memang untuk semua perempuan-perempuan ni untuk melahirkan. So kerajaan tak ni tahu. Kerajaan kalau tahu pun dia boleh buat apa. maksudnya walaupun kerajaan tahu tak diambil dia pun tindakan nak buat apa. Dia pun nak buat apa. Kecuali memang tahu benda tu salah. Memang benda tu bersalah. Memang tahu salah. Tapi kalau duduk dalam satu banglo, kita letak kat dalam tu semua orang mengandung. Dia pun kata apa, kawan-kawan mengandung ramai-ramai. Nak kata apa, jaib nak main, tak ada. Betul lah, sebab agama juga kan kat sini. Dia pun nak buat apa? Dia pun nak cas. Dia pun nak cas apa? Tak ada benda nak cas pun kalau dia pun buat ras. Bukannya pusat pelacuran.
tu pisang bertindak sebagai apa? Pisang lah hantar makanan ambil kat mereka. Oh ya. Pisang hantar lah orang tu sekali, budak tu sekali pernah lah hantar sekali. Ya. Sekali hantar. Mereka no, Nak tahu apa perasaan pisang masa tu sebenarnya? tak ada apa pun. Biasa je. Biasa je. Sebab buat kerja je. Tak ada lah nak kata kesiannya baby ni. Pisang pun main dengan baby semua tu. Comel lah kan? Nak rasa apa? Nak rasa macam biasa. Cuma dia kadang-kadang ada setengah perempuan ni, kita tanya dia dulu, boleh tak lepas anak ni? Ngadu. Kalau hang tak lepas, hang kena bayar balik 9 bulan berapa 1 tahun tu kos tu. Banyak lah. Kalau hang boleh lepas ada commission bang hang. Ada setengah orang meroyan. Dia dapat okey ke bagi kat hang duit sebab aku nak pakai duit. Dah anak. Dia bagi dapat dia bagi baby. Bagi baby kat dia. 2-3 hari lagi meroyan balik. Dia mimpi habis semua nak balik. Nak buat macam mana? Buat baru lah. Kau dia gelak gelak sendiri. Macam mana? Betul tak? Dia gelak. Nak buat macam mana ni? Tapi nak buat macam mana? Kalau dah meroyan pun tak boleh nak buat. Tapi kita tanya dia dulu, boleh ke anak ni kita naik? Kalau dia bagi lah. Kalau dia tak bagi, terpaksa kita buat baru. Soalan. Sebab untuk dapatkan baby tu, dapat dari mana? Lelaki yang makan. Lelaki. Okey. Kebanyakan kita akan cari dia nak macam mana. Bakar macam genetik. Okey, soalan lagi. Bila kadang-kadang lelaki bila dah bagi mesti dia nak claim anak ke apa semua, so tak ada masalah. Tak adanya hampa pi kat jalan dekat luar sana, mak saleh berlambak nak roaming free. Tapi dia tak kisah bagi sperm tu. Tak kisah kan, dia orang kita sendiri. Hampa pi tanya bawah pak cik tu kalau jalan hampa pi londeh kat dia, "Mel tolong aku boleh aku tengok ni." Mungkin kedok ni. Nah. Benda Dia apa? tak, sebab dia macam mind blowing sikit. Yalah. Tengah cuba nak digest. Kalau kita pergi kat jalan-jalan, kalau hampa pergi dekat mabuk nak sembang sendiri dengan dia, aku boleh bagi kat hang ni, aku boleh bagi kat hang perempuan ni, aku cuma nak sperm hang, aku nak yang ni je. Kalau dia terima boleh. Bakar Mak Saleh. Okay. Faham. Tu dunia yang hampa tak nampak sekarang ni. Hampa tak nampak kat Malaysia, hampa tak tahu benda ni wujud. Betul tak? Itulah kebenaran yang duduk dekat Thailand. Itu bisnes tu start masa COVID lah. Sebelum tu tak ada lagi. Sebelum tu tak ada lagi. Semua dia tak berapa nak. Pisang pun baru. Dah start COVID tu baru. Macam ni macam tu dah. Ya. Okay, so lepas yang tu habis perjalanan COVID. Pisang. Balik lah. Dah habis dah. Pisang kena tangkap dengan polis banyak kali. Bos pisang lari. Pisang ada kat dalam rumah dia. Dia duduk dalam rumah dia kena tangkap. Ambil tangkap dia ambil hang duduk kat sini hang tangkang kepala dia keluar. Alah apa? Kenapa? Sini kena garis Pisang seorang je ke kena? Seorang lah. Ramai dia kena tangkap. Ramai dah. Pisang lah yang paling rapat dengan dia. Pisang yang dia, sebenarnya polis ni mereka ni Ricky dah lama. Dia tengok kita tu dah lama dah. Cuma dia buat diam. Tunggu masa yang sesuai. Tunggu masa nak main. Dia kenal pos pisang. Dia kenal pisang. Tahu tak? Sebab sebelum ni kita bayar dia untuk diam. Bila dah tak dibayar. Yalah. Dia duduk ada. Dia kata mana bosan? Potong dia bagi tampak. Pisang masuk 2-3 kali. Kalau masuk sekali 2-3 jam lagi pisang keluar lah. Tanpa disentuh. Sebab dia bayar. Sekarang ni dah tak bayar. Polis pun dah bertukar-tukar. Setiap tahun polis bertukar-tukar. Kadang-kadang balai ni sakit tu ni tak tentu. Setiap kali bisa masuk 2-3 jam keluar lah. Kalau macam contoh ada kes tembak-tembak kat dalam tu, pisang kena suara saya 2-3 jam bisa keluar. Faham tak? Yang kes yang pasal had government punya thing ni semua ni, pisang kena duduk lama. Kangkang kira tengok hang tenang tu kali kan hang panjang lah tau. Ambil lighter. Faham tak? Ambil lighter, cucuk kat bawah hang. Ya Allah. Apa rasa? Tak tahu asal. Sebab apa tak ada laki ni dia. Apa rasa macam mana? Teruk. Tapi boleh asal lah ngilu. Pedih kulit. Dia kena torture lah. Siapa jawab? Uish. Jawab juga lah. Tu dia duduk kat sana. Padahal tak ada gitu pun. Janji cakap Janji cakap. Dia kata dia ni lagu tu. Pagi. Jawab bagi tahu. Tapi waktu tu pisang tak reti cakap bahasa Thailand sangat. Itu yang pisang boleh lepas.
Mat. Okay. Dia cakap berbawa, I don't Dia understand. pun tak cakap English. Dia pun tak kerti bahasa Inggeris pun dia mengap juga lah. Dah sungguh. Gelap ni. Panggil dia masuk Mat dia saya. Gelap uci-uci. Kan, dia pun tak, dia ada lah translator dia, tapi translator dia mengarut lah. Maksudnya dia tak translate benda yang betul. Tak lah. Tak pandai. Dia macam ni bahagian kawan-kawan polis juga lah, yang boleh tahu sikit cakap bahasa Inggeris kan. Tapi dia tak tahu bahasa Melayu. Okay. Pisang tahu saja, tapi kita buat tak tahu. Faham tak? Kita buat tak tahu. Kalau kita buat tahu lagilah dia soal. Mak. Jadi saya nak cakap, saya cakap bahasa Melayu boleh tak? I don't understand. Faham satu kali. Tahan sekejap lah. So dia banyak tak hasad ya. So dia tak tahu nak tanya apa, dia pun tak tahu dah. Lepas lah. Tak pagi duduk dalam game. Ya. Duduk dalam game. Sampai beberapa hari baru keluar. Keluar tu Pisang kata, kena keluar lah ni. Teruk lah ni. Lubang semua. Setakat ni jom kita bawa semua barang. Lepas tu kita terus naik flight. Bila naik flight, bawa balik duit dia $8,000. $8,000, okay. Cash. So $8,000. Waktu masuk airport kena ambil. Kenapa? Melebihi $2,000. Tak tahu masa tu. Tak, mana nak tahu. Nak ambil semua? Tak ambil $6,000. Dia boleh masuk $2,000 ya. je. $2,000 saya. Mula-mula $2,000. Patutnya ambil seorang $2,000. Betul tak bahagi? Dah dia pergi depan lah. Tak sempat. Tak sempat. Dah masuk pergi depan dah seorang. Tak pisang lah. Masalah siap betul lah. Bisa kena. Masa tu satu-satu. Ambil $6,000. Pisang kata, boleh tak kalau saya nak patah balik, ambil duit ni masuk dalam bank dulu. Dia kata, boleh. Tak ada masalah. Boleh. Dia masuk dalam bank dulu ke. Bank mana waktu tu? Dah jadi kelang kabut dah. Tak tahu dah. Lepas tu dia kata, nanti saya letak kat sini dulu. Nanti kalau ni my claim dekat sini, dia bagi datang apa tu, suruh simpan datang apa. Tak ingat datang. Suruh isi borang. Kata, okay, tak apa, saya letak sini dulu. Flight ambil lah ni. Pisang takut apa? Takut abang cari. Yelah, tak sempat nak lari. Habis semua. Habis. Nak dah ni nak buat macam mana? Nak $2,000 ke $8,000? Dia tak boleh ke selit-selit kat lain? Dia pun memang Dia pun dah bagi dah. Scan lah. Okay. Buka tu sini. Tepat lah. Dia boleh. Pisang pun tak tahu tu $2,000 je boleh. Dah masuk kan. Dia tengok bini depan tu lari lah. Dia pun takut. Kat mana cari? Tak call. Oh, tak boleh juga. Dia dah lepas lah. Mana boleh. Kan? Lepas tu nak buat macam mana? Air macam mana? Kalau hampa air macam mana? Lepas tu Pisang kata tak apa. Pejam mata api lah. Mampu api kan. Kata apa pun. Lari dulu. So pergi buat balik di Malaysia. Sewa rumah. Sewa rumah. Sewa rumah kat surau. Tahu lah. Full balik ni nak berubah eh. Orang dah habis lah. Terdetik lah masa nak berubah. Cari rumah surau. Cari rumah surau. Tak pergi pun. Bohong kan. Bohong. Manusia ni kata-kata ni nak berubah. Bohong lah. Sebab dia dah ada $2,000 lagi. $2,000 tu darat dia dah $8,000. $8,000 tu waktu tu dah tak ada apa. Waktu tu banyak lah. Dia macam tak susah sangat lagi. Yes, tak susah gitu. Jadi ada duit. Bersewa rumah, beli pumpang. Habis. Lepas tu baru dia dengar subuh punya azan. Ingat subuh punya azan. Subuh kono. Semayang subuh lah. Pergi semayang subuh. Pergi semayang subuh, tritik. Pergi semayang ngantuk-ngantuk pun pergi lah. Pergi lama-lama melekat. Nak tanya, masa tu Pisang dah tinggal solat lama lah. Lama. Tapi masih ingat masa tu. Pisang dulu, apa tak Pisang dulu sekolah pondok? Ada gelap lagi. Tak gelap. Tak kenapa gelap. Sebab banyak dengar yang budak pondok yang selalunya yang macam ke arah rebel, terpesong semua. Yes. Betul lah tu. Sebab mereka ni sebenarnya kebebasannya. Dia tak open. Awal-awal tak dapat kebebasan. Betul ya. So maksudnya Pisang ingat lah semua bacaan apa semua. Ingat lah. Benar suruh Pisang baca Fatihah. Dah ingat ya. Yasin Pisang boleh baca habis. Ya. Okay, so lepas tu pergi surau. Terus solat sampai sekarang tak pernah tinggal solat. Sampai sekarang Alhamdulillah. tak pernah tinggal. Bagus hak tu Pisang bagus hak tu ya. Semuanya tak tinggal. Buat jahat dia kena ada juga jahat-jahat dia. Kata dia masing-masing kena ada jahat dia.
Semua ada jahat. Cuma cuma pisang bagi contoh. Cerita dengan tak cerita je. Abang Sam. Kita salah Abang Sam. Abang Sam cerita Abang Sam ni. Abang Sam ni kalau Surau tu dah habis. Surau dah habis. Okay. Abang Sam pula. Selalu. Habis dah semua tak ada duit. Bila tak ada duit ni dia mula dah nak jumpa, nak cari Tuhan. Tak ada duit. Manusia ni akan berubah apabila tak ada duit. Selalunya lagu tu lah. Dia tak ada duit, dia bergaduh dengan lelaki, dia bergaduh dengan boyfriend. Baru dia nak cari sujud. Si terkasar. Dia cakap Dia cakap. Apa betul tak? Salah betul tak? salah pula tadi Maria. Lepas Dia selalunya begitu lah. Dia tak ada duit, baru dia akan cari Tuhan. Apa lagi? Kalau gaduh dengan lelaki, baru dia nak cari Tuhan. Set, sebelum tu Pisang cakap Pisang dah minta kat Tuhan. Siapa tak percaya Tuhan tu yang pergi Thailand. Lepas tu sekarang ni nak minta balik. Percaya balik ke? Percaya balik lah. Rujuk balik. Dia nak buat macam mana? Dah tak ada pilihan. Sebab bila kata dah jadi pasang, hidup dah okey semua. Lepas tu jatuh balik. Lepas tu baru nak ingat balik. Dia ada satu detik dia yang pasal dia aku nak kena cari balik Tuhan. Sebab sebelum tu dia ada tragedi dia sebelum tu. Apabila Pisang duduk dekat dalam wad, ada satu dia nama dia satu kitab Tripitaka. Waktu tu Buddha tidur. Buddha tahu sleeping Buddha tu kan, tidur tu kan. Apabila dia sakit, anak buah dia tanya dia, siapa ni Sami cerita sendiri tau. Lepas tu Pisang convert balik dia. Dia tanya, selepas hang ni mati, siapa yang akan guide kami, dia kata. Dia kata lagu tu. Okay. Dia kata, kalau hang nak tahu, dia ni lah yang boleh guide hang. Dia bagi tahu lah dia ni nama apa, tapi dia tak bagi tahu Nabi Muhammad, tapi dia bagi tahu ni. Bila kita convert balik, itu ialah Nabi Muhammad. Waktu tu Pisang cerita balik, sebab pun waktu yang Pisang duk tengok dalam waktu tu Facebook, ustaz apa yang India tu? Tak tahu. Apa ustaz tak kenal? Ish. Ustaz tu tahu? Siapa Ustaz apa yang India tu? Yang mana? Ustaz Don. Apa Ustaz Don? Dia ustaz memang India. Malaysian ke? Dia bukan, dia orang India, tapi dia main duduk dekat Malaysia dah ni. Tak tahu. Ustaz ustaz apa macam artis kenal ya. Benci lah. Dan dia tak ingat tadi kita apa cakap sini lah ustaz apa yang di India. Okay. Dia India dia lah ceritakan, dia kebetulan dia lalu sana tengok, betul ke memang dia cerita dia yang Buddha ceritakan tu ialah Nabi Muhammad. Tapi tak sebut nama lah. Tapi Nabi Muhammad. Lepas tu pergi scroll lagi. Pisang ni jenis mengkaji lah. Jenis suka mengkaji. Bila anak buah dia tanya, siapa Tuhan? Lepas tu yang si Buddha ni pula pun dia kata, aku bukan Tuhan. Yang Tuhan ialah atas. Faham tak? Jangan panggil aku Tuhan. Panggillah aku ni guru, dia kata. Si Buddha ni si Praputacha, kita panggil dia Praputacha. Lepas tu setiap pagi ada cerita kartun dia tau. Okay. Di Thailand dia ada cerita kartun pagi-pagi. Macam Malaysia lah. Macam Malaysia lah. Goku. Yes, ada cerita pagi-pagi tentang cerita bab agama mereka. Tapi kartun lah. Mesti kartun tu budak-budak tarik kan. Bila hampa tengok balik lah, ini lebih kurang macam dengan Islam lah. Puasa pakai iram apa semua. Hampa tengok ada kena-mengena juga. Lepas tu Pisang ni suka berkait. Lepas tu Pisang selalulah tengok si ustaz tu dia berdebat dengan Pisang kata, betul lah ni. Lepas tu Pisang kata, mungkin kot. Tu bila tak ada terdetik, macam ni, Pisang kata, aku kena cari surah balik lah. Cari surah balik, hafal balik, semayang balik, tak tinggal. Sebab tu yang Pisang kata, kalau aku nak buat jahat pun sekali pun, janganlah tinggal solat. Peringat, jangan buat jahat. Nak buat jahat apa, buatlah jahat kan, tapi solat jangan tinggal. Yang Pisang kata tu. Lepas tu terdetik jumpa Abang Sam. Okay. Tak jumpa lagi Pisang buat badan apa baru jumpa. Buat badan dekat dalam Malaysia ni memerlukan satu amount yang banyak. Kalau Pisang diet 3 bulan, Pisang memerlukan hampir 15,000. Diet, PED, vitamin semua. Tu tak termasuk lagi kos-kos macam bulanan fee apa masuk lagi, masuk competition. Hampa dah habis dah. Hampa diet 15,000. 3 bulan diet. 3 bulan
Masuk game apa? Masuk game apa yang apa akan dapat? Hamper. Apa akan dapat hamper? Kadang-kadang cash tapi tak banyak pun tengok. Pedik 300. Paling banyak apa? Hari tu apa tak bisa masuk Mr. Malaysia Mr. KL baru ni tak bisa dapat apa? Tahun ni kah? Tahun lepas. Tahun lepas. Pisang champ Mr. Kuala Lumpur tahun lepas. Main fizik. Pisang ingat ke dalam ampau tu adalah 1,000-1,500 kata boleh lah nak makan enjoy sikit kan. Buka-buka apa tak apa dia? Voucher. Voucher je. Yes. Voucher gunting rambut RM40. Tak banyak voucher je kan. Lepas tu bisa dapat protein ayat tin satu ada kot 6 ke 12 lah. Kira dia trofi je lah. Yes. Recognition dengan trofi je. Buat badan dekat Malaysia, sekiranya hampa nak buat sekadar badan tanpa hampa fikir lah betul-betul. Kenapa Pisang cakap dekat Malaysia? Dekat Malaysia memang tak Maksudnya duit. kalau dekat negara lain macam mana? Dia sebenarnya sama juga pun. Okey juga, tetapi tengok daripada tujuan hampa buat badan tu. Faham. Hampa buat tujuan badan tu untuk apa? Kalau contohnya hampa buat badan tujuan tu, hampa nak jual produk selepas tu, okey. Ataupun hampa dah ada sponsor hampa sendiri, okey. Tapi kalau hampa tak ada macam tu, hampa sekadar nak ambil nama, buang masa. Independent. Hampa cari duit lain, benda lain. Buat badan untuk kepuasan sendiri, okey. Buat badan untuk nak meniaga kalau hampa ada produk, okey. Buat badan kerana hampa nak mengejar kekayaan untuk buat badan tu, buang duit lah. So masa tu Pisang masuk sebab? Saya masuk sebab kepuasan lah. Masa tu lah. Kepuasan. Puasan? Biasa lah, lelaki kan. Nak di playboy. So waktu tu dia nakal lain pula lah. Sam tak nakal kat perempuan. Kan? Sam tak kena betul. Bagus kan? Bagus kan? Hampa tahu tak dulu ni masa dekat dalam bar, perempuan bogey. Duduk kat dalam tu perempuan bogey pakai bintang. Hampa tahu? Hampa tahu tak? Tahu kan? Hampa dah tengok kan? Hampa tak ada tengok. Hampa pun tak ada tengok kan? Hampa tengok kan? Bohong lah. Hampa kaki Google. Lepas hampa pergi danok banyak kali. Dia betul dia pergi spider. Hampa pergi spider. Spider tu apa? Satu laba-laba. Bukan. Dia ada kat danok tu. Dia ada kelab malam. Ada kelab malam ni nama spider. Sebelah spider nama scorpion. Okay. Dalam spider scorpion lepas tu. Sebelah-sebelah. Kaki betul ni. Dalam tu dia kelab bogey. Dalam kelab bogey dia taklah bogey, dia pakai underwear. Lepas tu sponsor lah. Pisang tak sponsor situ. Oh, ni fun-fun lah. Pisang melawati saja lalu kan. Melawati. Lawat saja nah. Lawat kan tak masuk nah. Lepas tu Pisang nampak lah. Dia pakai underwear. Lepas tu dia pakai tu lah bintang tu. Bintang tu walau tutup lampu dia percaya. Tapi dia pakai kerah weh. Lady boy ke? Lady boy berjada apa. Dia pakai silikon hak murah. Tak ada duit. Apa ingat daripada duit kena ubah silikon pun anjang tak ada je lah. Mereka tu kan duit banyak sangat pun. Bos silikon hak kerah tu gamak dia cekal tu kira pakai bro nampak elok. Yang tu jadi lah. Kan jadi elok. So Pisang nak cakap ni Pisang perempuan Pisang tak nakal lah. Dah kan. Nak try ni. Kena kahwin ke? Astagfirullahaladzim. Dah terpesong ni. Nak ajaran lain. Okay. Jadi cerita dia, kalau kat sana, cerita kat mana ni? Kita cerita masa surau, lepas tiba Pisang masuk dekat buat badan. Buat badan. Cerita buat badan. Jadi kalau hampa nak buat badan untuk hampa nak buat kerjaya hampa, mungkin boleh dan mungkin tak boleh. Tapi pendapat Pisang tak boleh. Hampa kena cari balik sponsor-sponsor hampa yang boleh menjanjikan hampa boleh. Okay. Kalau hampa tak ada sponsor, hampa buang masa. Pisang tengok kawan-kawan Pisang kan. Buat badan. Hang dah lah tak ada duit, hang buat badan lagi. Hang tak ada duit, hang nak buat badan, hang nak masuk competition. Lepas tu hang macam contoh dengan Pisang, kalau contoh dengan Pisang kan, Pisang buat badan, Pisang atok sponsor dah. Pisang cari sponsor-sponsor Pisang dah. Aku nak buat badan ni. Jadi Pisang buat keluar sikit, Pisang dapat sikit. Lepas tu dengan tujuan selepas ni Pisang dapat lagi job. Invest lah. Pisang invest macam tu. Kalau hampa buat badan sekadar hampa buat badan nak tunjuk kat dalam Facebook, TikTok, buang masa. Abang tu. Itu untuk validation. So Pisang kenal Abang Sam dari sini lah. Daripada situ. Abang Sam tengok Pisang, dia tengok Pisang, dia duduk bagi gift dulu. Kena cerita pasal Pisang. Abang Sam tahu tengok ni. Abang Sam ni, dia ni kaki TikTok kau, dia bagi gift.
Kaki apa? Kaki TikTok. TikTok dia bagi gift. Maksudnya kalau buat live dia bagi gift. Kita kan kerap buat live. Waktu tu pisang buat badan. Bila buat badan, pisang nak sponsor pisang. Pisang terpaksa buat live untuk cari sponsor. Faham? Okay, Cuk. Kita nak ni. Dari pisang balik dari Thailand. Lepas tu pisang dah berubah. Waktu dah start solat apa semua. Lepas tu pisang buat badan. Tapi pisang cakap yang tak ada duit tu, macam mana pisang boleh survive in between sebelum kita masuk buat badan? Pisang ada renovation punya company lagi. Masih buat buat. Pisang tinggal dekat satu admin ni. Dia jalan running macam biasa ya. So maksudnya Mas tu masih hidup macam biasa lah. Biasa lah. Cumanya bila pisang tak bekerja sangat, biasalah. Tak mewah lah. Taklah mewah. Tapi dia cukup makan. Tak cukup makan tak. Dia cukup makan. Renovation dekat Penang tak cukup makan. Okay, faham. Sebab kita tengah tunggu fight dengan China. Cina banyak dekat sana. Masuk balik Penang. Di Penang. Okay, so lepas tu masuk dunia ni. Masuk dunia bina badan. Bila buat bina badan pun buat juga yang kerja hakiki ni. Hakiki lah. Buat juga tapi kurangkanlah sikit. Sebab kita nak concentrate pergi buat bina badan. Bila kita buat bina badan ni, kita kena buat live sebab dengan tujuan pisang cari sponsor dan cari job tepi. Kalau pisang tak buat lagu tu, siapa nak sarah pisang? Kan 5,000 kot. Rumah 3,000. Toh 15,000 sebulan. Cari mana? Mana cari mana 15,000 weh? Apa nak? Lepas tu buat tu memang niat nak invest lah. Investment untuk dapat balik duit macam tu lah. Dalam fikiran pisang kan, aku kalau aku buat sesuatu aku nak balik ROI. Kan? Takkan ROI tak tu apa? Return of investment. Tak, sebab dalam video tu ROI tu. Ingat tau. Okay, tak apa. Susah ni kalau ni. Aku mengingat tau. Ini yang jangan dia tak ada. Ni untuk podcast je. Dia punya ingat hari ni je. Tempoh dia 24 jam je. Esok dah lupa. Tak. Apa kalau jadi boyfriend dia kena hati-hati. Dia ni bahaya ni. Kalau apa buat silap dia ungkit tau 10 tahun dah kena. Muka je sama tapi bukan. Dah. Okay, dah masuk. Kat mana? Banyak kita pusing Bina badan ni. Bina badan. Patah balik. Pisang patah balik. Bina badan. Jumpa Abang Sam. Jumpa Abang Sam. Abang Sam ni bila pisang buat live, dia suka bagi gift tau. Bagi dah aku dah kepang lah macam-macam lah tu. Bahagi aku tu apa dia Abang Sam ni? Abang Sam pun perkenalkan diri dia dengan kerajaan dulu. Abang Sam ni siapa ni kan? Lepas tu Abang Sam minta number. Lagi mana pula minta nombor aku. Risau kan? Kita dah datang kan waktu tu tahu lagi jalan tak dah turun. Siapa dia lelaki ni? Aku nak saja aku nak bagi dia ni ke tak pergi tanya orang. Kenal dah masa tak kenal. Tak kenal Abang Sam. Waktu tu tak ada nama. Faham? Dia bukan tak ada nama. Sebelum ni dia ada nama sebenarnya sebab kita ni orang muda. Tak kenal. Dia ada nama sebelum zaman Sazali Samad dia dah ada nama dah. Okay. Legend lah. Dia memang legend. Dia seorang legend. Cumanya kita orang muda tak kenal. Sebab dulu dia buat badan. Lepas tu dia pergi main bowling. Dulu. Tukar? Okay. Lepas tu dia buat bina badan balik. Oh, okay. Alright. Lepas tu dia kata, okay pisang aku nak hang masuk dalam grup aku. Nama dia Old School. Dululah. Dia buat teknik. Dia panggil semua yang dia ni. Dia buat jadikan satu grup. Nama dia grup Old School. Pisang ni kira budak-budak Old School lah dulu panggil. Lepas tu dalam grup Old School ni dia bagi beberapa atlet lah. Dia kumpulkan semua atlet. Okay, hang aku bagi kat hang job ni. Okay, hang aku bagi kat hang job ni. Aku bagi kat hang job ni. Hang buat je. Duit aku pump. Abang Sam ni dia tak kira apa upang apa yang dia bagi. Cuma ni apabila aku cakap ni hang follow je. Dia bagi bersikit weh. Bagi boom. Banyak Duit bagi. Suplemen bagi. Lepas tu apa lagi protein semua dia bagilah semua jadah kan. Abang Sam Messi. Itu Abang Sam ni Messi ni tu seria weh. Kan tengok Messi ni dia tulis lah. Mana Abang Sam ni? Dia tak kata apa mula-mula dia tak kata apa. Dia kata Abang Sam buat macam ni. Okay. Kalau orang lain kalau lelaki lah orang lain kan. Kalau dia duk bagi duit, kalau lelaki sama lelaki kita rasa apa? Dia nak apa ni? Kau seria laki-laki pun seria memang tahu dah. Pisang kalau apa buat live lagu tu tak duk buka baju. Borong sangat lelaki tak ni. Laki bini orang. Faham? Borong rambut mesti. Kenapa tengok abang nak tengok sikit. Ada satu lagi. Abang tengok ketiak abang pisang bagi RM50. Ketiak?
Ketiak? Ketiak. Dia ada fetish tu. Ha? Ketiak kaki pun ada. Okay. Bagi lah. Food fetish. Takkanlah maruah pisang RM50. Dia kata saya bagi kat abang ni. Saya bagi kat abang RM50. Abang bawa main touch and go. Abang bawa main gambar ketiak abang Ketiak RM50 ya? RM50. Pisang maki dia. Maki pisang maki dia. Apa jadah aku maruah aku RM50 aku dah touch and go. Tak boleh RM200. Minta juga up sikit. Mahal. Bagi tak boleh kena transfer. Transfer Bang. Abang cepatlah abang. Bagi nombor telefon abang. Hantarlah gambar ketiak. Misal pun hantar pup TikTok tak berlepas. Lepas tu? Tak lepas. Pisang apa lagi tekan blok. Mahal Sam. Dulu tak ada duit. Lepas tu dia tak dapat lah gambar. Tak dapat lah. Ni tak kena tahan gambar tu. Duit dah dapat. Gambar kulit-kulit lah. Dia auto detect lah gambar tu. Oh faham. Walaupun ketiak. Tak gelap pula kali tu. Dia diam. Dia tengah digest. Oh, digest. Lambat berkembang lah. Wey. Jadi pisang pilah dekat hujung tu sikit. Tak dalam sangat tu kononnya lah. Kalau aku ubah fikiran aku boleh lari lah. Nekat lah Mas Tu. Bukan setakat nekat. Nombor 1, gula hampa kena buang. 100% gula. Termasuklah fructose. Type, Reta, Ozempic, Majuro, Ozempic, semua ni Sazenda. berbeza kategori. Dia dalam satu kategori sebenarnya. LP1 ni untuk menguruskan badan. Contoh Monjaro dia ada 2 reseptor, GIP, GLP-1. Kalau dengan Reta dia ada 3 reseptor, GIP, GLP-1 dengan glukagon. Tambah ada satu lagi nama dia Reta Plus. Yang luar yang kita duduk pegang ni ialah subcutaneous fat. Jadi dia ada banyak lah peptide yang contohnya Reta untuk menguruskan badan, untuk kontrol gula, untuk nak kurangkan badan, kontrol gula, lagi kontrol hawa nafsu makan. Kalau hampa minum ayak kosong, adakah badan kita akan gemuk ayak? Soalan dia. Tak, jawapannya tak. Sebab ayak tidak mempunyai kalori. Awareness, pisang tak ajak. Kita bagi awareness, kita bagi bad, kita bagi good. Untuk yang minggu pertama, selalu kita shortkan dia ambil 1 mg. Lepas tu naikkan kepada 1 mg dan 1 mg. Depend kepada berat badan dia. Ada satu kes bukan dekat dalam Malaysia, dia sampai kena kerak perut dia bawa keluar kat dalam tu.